Selepas kisah flat haram yang dibina komuniti Rohingya di Hulu Langat Selangor dibongkar, satu lagi isu hampir sama dilaporkan berlaku di Terengganu. Sebuah sekolah dipercayai untuk kanak-kanak Rohingya dikesan wujud di Kampung Ladang Titian di Kuala Terengganu sekaligus menimbulkan kebimbangan dalam kalangan penduduk tempatan. Pusat pembelajaran yang didakwa beroperasi sejak Februari lalu itu dipercayai menempatkan antara 30 hingga 50 kanak-kanak berusia 4 hingga 15 tahun. Ikuti laporannya dalam segmen Turun Padang. Ketika melakukan tinjauan bersama penguat kuasa Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, kru kami mendapati sekolah haram seperti rumah kongsi ini dilengkapi bekalan elektrik dan air. Di dalamnya terdapat kemudahan asas seperti meja, kerusi dan papan hitam dipercayai digunakan untuk pembelajaran. Dua lelaki etnik Rohingya dipercayai berperanan sebagai tenaga pengajar di premis ini sebelum operasinya dihentikan. Nampak macam ada kok umur 15 tahun ke atas ada kok. Kecil ada kok. Kecil nampak macam ke 4 tahun gitu ada dah. Lepas tu beremaja pun ada kok. Penduduk turut mendakwa ibu bapa pelajar yang menghantar anak mereka ke sini bukan berasal dari kampung berkenaan, sebaliknya datang dari beberapa kawasan lain termasuk Seberang Takir. Malah sekolah itu dikatakan pernah beroperasi di Taman Seri Kolam sebelum berpindah ke kawasan ini. Dia tak ada orang tempatang. Dia memang murid-murid dia pun memang etnik Rohingya. Ada ramai orang dari kampung ni, ada pun hok mari dari macam ke luar-luar dari kampung ni, Seberang Takir ke, Pasir Panjang ke, ada kereta mari tu. Sementara itu, MBKT memaklumkan pihaknya sudah menghantar pegawai penguat kuasa untuk melakukan siasatan dan mengesahkan kewujudan sekolah berkenaan. Datuk Bandar Kuala Terengganu, Lizan Cik Mat berkata, siasatan awal mendapati struktur tambahan yang digunakan sebagai bilik darjah itu asalnya dibina oleh pemilik kediaman tempatan untuk dijadikan kedai runcit. Tindakan akan diambil mengikut Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 serta Undang-Undang Kecil Bangunan Terengganu sekiranya didapati berlaku pelanggaran syarat pembinaan. MBKT juga tidak menolak kemungkinan mengeluarkan notis perobohan sekiranya struktur tersebut dibina tanpa kelulusan yang sah.